Sebab jalan sufi ni, sehingga buatkan orang tenggelam dalam kecintaan, sehingga dia tak sedar diri dan sebagainya. Sebahagian daripada mereka buat ucapan pelik-pelik. Tokoh-tokoh besar sufi, bila dia masuk alam fana, dia buat ucapan, inna rabbakumul ladzi ta'budunahu tahta qadamai. Tokoh sufi kata, sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah berada di bawah kaki aku. Dia sampai ucapan-ucapan yang orang dengar pelik. Bila orang tanya macam mana boleh ucap tu, dia tak jelaskan apa-apa. Dan ini soalan seterusnya yang kita nak bincang. Kalau kes-kes begini kan, apa tanda seseorang itu martabatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kalau seseorang dia boleh masuk ke dalam alam ni, alam ghaibubah, alam tak sedar diri, mabuk kecintaan ini, tanda orang tu makam dia tinggi? Apakah betul begitu? Tidak. Sebab kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW, mereka berada di tingkatan yang tinggi. Fana juga. Fana dalam apa? Fana dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Tawakal mereka semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia harap daripada Allah. Dia tak takutkan makhluk. Dia takutkan Allah semata-mata. Dia yakin dan percaya bahawa makhluk tak boleh memudaratkan dia. Hanya Allah sahaja yang boleh memudaratkan dia. Ini makam para Nabi dan para sahabat. Kan, kalau kita tengok sirah Nabi SAW, sejarah Nabi-Nabi terdahulu dan juga sirah para sahabat, makam tertinggi mereka begini. Sentiasa mereka sedar bahawa ada dua entiti lah, ada dua yang berbeza. Makhluk dan juga Tuhan. Tak bersatu. Makhluk dan juga Tuhan. Semakin tinggi seseorang berada di dalam makam kecintaan dia kepada Allah, semakin dia berasa pengharapan dia kepada Tuhan. Dia berasa bahawa dia perlukan kepada Tuhan. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin dia rasakan bahawa Allah lah satu-satunya Tuhan yang menentukan dan mengaturkan hidup dia. Ini makam tertinggi. Sebab itu bila sahabat Nabi kan dalam hadis yang masyhur, apabila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya, mal ihsan. Ihsan tu apa? Nabi tak boleh jawab. Kemudian Jibril tolong jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihat Allah. Seandainya kamu tak boleh melihat Allah, maka hendaklah kamu percaya dan yakin bahawa Allah melihat kamu. Ini paling tinggi sekali ihsan. Artinya makam ketinggian paling tinggi apa? Seseorang yang dia tenggelam semata-mata menyerahkan semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makam tertinggi. Yang inilah makam yang Nabi SAW ajarkan orang supaya capai dia. Tapi untuk sebahagian orang yang dia anggap makam dia tinggi, dia betul-betul berusaha sehingga dia masuk dalam mabuk kecintaan, sehingga dia tak sedar diri dia, ucapan-ucapan yang dia cakap itu zahirnya bererti kufur, mereka dimaafkan. Sebab sampai ke tahap ini, dia bukan mabuk sebab dia minum ketum ke, dia minum arak ke, dia hisap dadah. Bukan sebab tu. Kerana dia tenggelam di dalam lautan kecintaan kepada Allah Ta'ala juga. Cuma jalan ini bukanlah jalan yang paling tinggi. Jalan paling tinggi yang tadi itu. Yang mana? Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan di antara dua jalan ni, yang tadi itu, jalan para Nabi dan jalan para Sufi, dia berasaskan daripada latihan. Berasaskan daripada latihan jiwa. Sebab jalan Sufi ni, sehingga buatkan orang tenggelam dalam kecintaan, sehingga dia tak sedar diri dan sebagainya. Sebahagian daripada mereka buat ucapan pelik-pelik. Tokoh-tokoh besar sufi, bila dia masuk alam fana, dia buat ucapan, inna rabbakumul ladzi ta'budunahu tahta qadamai. Tokoh sufi kata, sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah berada di bawah kaki aku. Dia sampai ucapan-ucapan yang orang dengar pelik. Bila orang tanya macam mana boleh ucap tu, dia tak jelaskan apa-apa. Halaj, seingat saya, sampai dia dihukum bunuh. Kemudian datang sufi kemudian tu, baru dia syarah. Tak, maksud dia kamu sembah harta. Harta tu yang dia kata di bawah tapak kaki dia. Tapi bila dia ucap ucapan tu, orang tanya kepada dia, dia tak jelaskan, dia diam je. Ini masalah sufi ni. Bila masuk ke alam ni, ucapan-ucapan mereka sangat bermasalah. Ini bukan jalan para Nabi. Para Nabi tak ajar jalan begini. Jadi, bila sampai ke tahap itu, dan trend ni ada dalam semua agama. Sufi Kristian pun macam tu juga. Buddha yang betul-betul bersungguh dalam dia punya meditasi bersungguh-sungguh, dia sampai tahap lupa diri juga. Kenapa benda ni berlaku dalam semua agama? Sebab latihan diri.
Dia latih diri dia sehingga sampai ke tahap zikir sama juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi di sebalik zikir dua jalan. Satu jalan, orang yang di sebalik zikir dia latih diri dia untuk mengenang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak dia zikir, semakin mendalam zikir dia, semakin dia rasakan bahawa Allah mengaturkan segala yang berada di atas muka bumi ini. Allah lah yang paling berkuasa, bukan makhluk. Satu trend. Setiap kali subhanallah, 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 mengenangkan ketinggian Allah. Itu satu jalan. Jalan yang kedua, setiap kali dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun subhanallah, dia masukkan dalam jiwa dia, hilang segala benda, yang ada hanyalah ucapan itu sahaja. Sehingga akhirnya dia terbawa-bawa masuk ke dalam mabuk cinta. Dan bila sampai tahap tu, ucapan-ucapan mereka keluarkan bermasalah. Jadi ini isu yang kedua lah, kita panjangkan daripada isu pertama tadi. Jadi, poin yang saya nak cerita ni, apa yang keluar daripada lidah adalah perkara yang berada di dalam kepala kita. Dan kepala kita bukan sentiasa betul. Banyak faktor-faktor luaran yang memberi kesan kepada cara kita fikir dan cara kita berucap. Jadi, ini kita kena berhati-hati dan kita kena sentiasa ingatkan orang supaya, nak cakap kena berhati-hati, kena jaga. Bukan semua benda yang kita fikir tu betul untuk disampaikan kepada orang lain. Ada ustaz tu bila saya dengar ceramah ni, ceramah dia kata, saya bukan nak kata pasal parti, nak cerita pasal orang ni. Trend bercakap. Jihad bagus. Puasa bagus. Semayang bagus. Tapi my meeting parti ni lagi bagus. Mati jihad tu, dia kata kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Mati duduk di medan perang tinggi. Tapi mati my meeting parti ni lagi besar manfaatnya di sisi Allah. Kita pun dengar, alamak, sampai tahap tu dia boleh sampai. Tapi kalau ikut dalil, dia boleh bawa dalil. Dalilnya orang yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang murabitun, yang berdiri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka punya pahala lagi besar daripada qaim saim. Daripada sahabat Nabi SAW tanya, macam mana nak dapat pahala yang sama dengan orang yang murabitun, yang berdiri berjihad di jalan Allah? Nabi kata, kau tak mampu buat. Sahabat tanya, kalau aku mampu buat, apa yang aku perlu buat? Sama seperti orang yang saim, qaim, orang yang berpuasa dan berdiri solat, tak berhenti-henti daripada mereka keluar pergi berperang sampai mereka balik berperang. Itu fadilat apa? Fadilat perang, bukan main meeting parti. Tak bolehlah kait kat situ, tak sama. Sama juga dengan hadis-hadis yang ini kadang-kadang kan, kita ni ada tendensi yang benda yang kita buat tu kita nampak macam besar. Sehingga kadang-kadang taklah sebesar itu. Sebab kita buat, kita rasa dia besar. Kan kes orang nak cerita pasal jihad ekonomi apa semua kan. Betul lah ada jihad. Jihad lah juga, perkataan jihad tu umum. Maksudnya jihad bersungguh-sungguh. Bolehlah jihad politik, boleh jihad ekonomi, bolehlah jihad dalam pentadbiran, jihad dalam pendidikan, semua boleh termasuk juga. Tapi tak sama dengan orang jihad di jalan Allah. Pergi perang bawa senjata yang mungkin dia balik, mungkin dia tak balik. Tak sama. Fadilat yang duduk kat situ hang tak boleh pergi tampai kat sini. Ni kita kena jaga sebab yalah, contohlah orang tu dia bersungguh-sungguh dalam bidang dia. Bidang ekonomi. Dia pun cerita, sebagaimana orang pergi jihad di jalan Allah berperang, begitu juga kami jihad susun ekonomi negara. Tak sama bang. Nama sama jihad, tapi fadilat tu tak kena kat sini. Jadi yang ni juga kita kena bagi perhatian. Kadang-kadang yang kita rasa besar yang kita buat. Jadi kita kait semua dalil letak dekat benda yang kita buat. Tidak semestinya. Bukan bererti benda yang kita buat tu salah. Bukan bererti perjuangan kita salah. Tapi letaklah sesuatu pada kadarnya. Letak sesuatu pada tempatnya. Jangan melampaui batas-batas yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Itu sedikit sebanyaklah. Cerita sedikit tentang isu yang duk bincang ni. Ramai orang hentam lah. Orang dah hentam sebab buat apa ucapan begini, mana boleh tentukan neraka dan syurga apa semua ni. Saya punya pandangan, ini berlaku kerana lidah ni laju sangat sebahagian orang. Lidah dia laju. Apa yang duduk sini, pom dia buat keluar terus. Ubat dia satu je lah. Fikir dahulu. Fikir, tenangkan diri. Sebab kadang-kadang buat ucapan begitu, parti tak pegang pun idea tu kan. Parti tak ambil idea tu. Tapi kerana dia seorang cakap, melekat kat parti sekali ya. Buat mudarat yang lebih besar. Ala kulihat, esok kita tunggu siapa menang, kita tengok. Itulah cerita dia. Nak undi mana, terpulang lah. Bismillah.
Kita belum ada orang yang nak undi kat Malaysia kan. Alah, orang Malaysia 4 orang aja yang tengok, kita cakap pun tak kesan. Zat lah, ambil tisu Zat. Okey, sambung kita punya kuliah. Saya sebenarnya nak cakap pasal politik ni, saya risau nak cakap. Sebab apa risau? Bukan saya risau hilang kawan, saya tak risau pun. Siapa nak kawan dengan kita, kawan lah. Orang tak mau kawan, tak kawan, tak apa. Bukan pasal risau hilang kawan. Kita risau pasal hari ni kita cakap satu benda, esok kita boleh pusing 180 darjah. Itu yang kita risau. Oi, seronok pak. Meriah betul. Itu yang saya jadi risau kan. Hari ni kita sokong-sokong orang tu, esok tiba-tiba orang tu buat sesuatu, kita nak maki dia pula. Walaupun umur saya taklah tua sangat. Saya separuh daripada umur Haji Azwira. Muda lagi. Tapi pengalaman menunjukkan yang saya nak puji orang, saya jadi risau. Ataupun nak kutuk orang jadi risau. Sebab boleh jadi dalam politik ni, hari ni kita kutuk dia. Esok boleh jadi kita akan sayang dia betul-betul. Ataupun hari ni kita sokong dia, kita pertahankan dia. Esok dia buat benda, kita pula yang akan jatuhkan dia. Jadi saya risau nak cakap. Jadi setakat ni, saya duduk diam-diam je lah. Nanti kalau saya jadi calon, lain cerita. Yang tu kita pakai trend, cara lain pula. Setakat ni, tak apalah. Kita tak payah cerita pasal orang lah.